Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu dan zikir. Hadrat Hasan meriwayatkan bahawa ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dua orang daripada kalangan Bani Israel. Siapakah yang terlebih afdal antara mereka berdua? Salah seorang daripada mereka itu ialah seorang alim. Setelah menaikkan solat fardu, dia akan duduk mengajar perkara kebaikan kepada orang ramai. Seorang lagi selalu berpuasa pada waktu siang dan beribadat kepada Allah SWT pada waktu malam. Bagi dia seorang sabda, kelebihan orang ahli yang duduk mengajar kebaikan kepada orang ramai setelah menunaikan solat fardu ke atas ahli ibadat yang selalu berpuasa pada waktu siang dan beribadat pada waktu malam ialah seumpama kelebihanku ke atas yang paling rendah dalam kalangan kamu. Sayyidina Abdullah berkata, Rasulullah SAW sabda, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada orang ramai. Belajarlah ilmu dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang ramai. Belajarlah perkara-perkara yang fardu dalam agama dan ajarkanlah perkara itu kepada orang ramai. Kerana aku pasti akan meninggalkan dunia ini. Ilmu pun hampir-hampir akan diangkat hinggakan dua orang akan berselisih tentang satu perkara fardu, dan kerana kekurangan ilmu tidak ada seorang pun yang boleh memberitahu mereka keterangan yang betul tentang perkara fardu itu. Sayyidina Abu Umamah Bahili berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, wahai manusia, belajarlah ilmu sebelum ia diambil kembali dan sebelum ia diangkat. Sayyidina Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, antara pahala amalan yang akan berterusan sampai kepada seorang Islam selepas dia meninggal dunia ialah ilmu agama yang dia pernah ajarkan atau sebarkan kepada sesiapa. Kedua, anak soleh yang ditinggalkan. Ketiga, mushaf Al-Quran yang dia tinggalkan sebagai pusaka. Keempat, masjid yang dia telah bina. Kelima, rumah tumpangan mushaf yang dia telah bina. Keenam, tali air yang dia telah alihkan untuk manfaat dan kemudahan orang ramai. Ketujuh, sedekah yang dia telah berikan semasa dia masih sihat dan masih hidup, yang pahalanya terus menerus sampai kepadanya selepas dia mati, seumpama sedekah yang dia telah berikan dalam bentuk wakaf. Kerana Anas meriwayatkan bahawa apabila Nabi SAW bercakap tentang suatu perkara yang penting, baginda SAW akan mengulang sebanyak 3 kali supaya orang ramai dapat faham dengan baik. Ulang sebanyak 3 kali. Maksudnya apabila baginda SAW memberitahu sesuatu yang paling penting, baginda SAW akan ulang itu sebanyak 3 kali supaya orang ramai dapat memahami dengan baik. Sayyidina Abdullah bin Amri bin As meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, hari zaman nanti Allah SWT tidak akan mencabut ilmu begitu sahaja daripada fikiran dan diri seorang hamba, tetapi Allah SWT akan mencabut ilmu dengan mematikan alim ulama seorang demi seorang, sehinggalah tidak tinggal seorang alim pun, maka orang ramai akan melantik orang yang jahil menjadi ketua mereka. Ketua itu akan ditanya tentang masalah agama lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, maka natijanya ialah mereka sendiri sebenarnya sesat dan mereka akan menyesatkan orang lain. Dan Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, Allah SWT sangat memukai setiap orang yang kasar, banyak makan dan selalu bertempik di pasar-pasar, terbaring, tidur seumpama mayat pada waktu malam. Pada waktu siang hanya sibuk dengan urusan dunia seumpama keldai, mahir tentang hal-hal dunia, bijahil tentang hal akhirat. Sayyidina Yazid bin Salamah Ju'fi pada Allah berkata, saya bertanya kepada Nabi SAW, sungguhnya saya telah mendengar banyak hadis daripada Tuhan, namun saya bimbang bahawa saya hanya dapat ingat hadis-hadis yang baru dan saya akan terlupa hadis-hadis yang lama. Oleh itu, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang lengkap. Baginda SAW sabda, takutlah kepada Allah SWT terhadap perkara yang kamu tahu, yakni beramallah dengan ilmu kamu. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, janganlah kamu belajar ilmu agama untuk membangga-banggakan diri ke atas ulama. Jangan belajar untuk bahas dengan orang-orang yang bodoh, yakni untuk berhujah dengan orang awam yang kurang faham selok-belok agama. Dan jangan belajar untuk mendapatkan perhatian dalam majlis. Sesiapa yang melakukan demikian, maka untuknya adalah api. Maksud daripada jangan belajar ilmu untuk mendapatkan perhatian dalam majlis ialah jangan kamu menarik perhatian orang ramai ke arah kamu, menggunakan ilmu sebagai perantara. Sayyidina Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW sabda, sesiapa sahaja yang ditanya apa-apa masalah agama dan dia menyembunyikannya sedangkan dia tahu perkara itu, maka pada hari kiamat Allah SWT akan memberikannya kekang daripada api.
Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, perumpamaan orang yang belajar ilmu kemudian dia tidak mengajarkannya adalah seperti seorang yang menghimpun khazanah dan kemudian dia tidak membelajarkannya. Sayyidina Zaid bin Arqam mengatakan bahawa Rasulullah SAW selalu berdoa, Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, daripada hati yang tidak ada perasaan takut, daripada nafsu yang tidak pernah puas, dan daripada doa yang tidak diterima. Sayyidina Abu Barzah Aslami berkata, Rasulullah SAW sabda, kedua-dua kaki seorang hamba tidak akan dapat beranjak dari tempat perhisaban sehingga dia ditanya tentang umur di manakah dia telah habiskan, tentang ilmunya apakah yang dia telah amalkan, tentang hartanya di manakah dia telah dapatkan dan di manakah dia telah belanjakan, dan tentang kekuasaan jasmaninya di manakah telah dipergunakan. Sayyidina Jundub bin Abdullah Azdi mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, perumpamaan orang yang mengajar kebaikan kepada orang lain sedangkan dia terlupa tentang dirinya sendiri, yakni dia sendiri tidak beramal, adalah seumpama pelita menari orang lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Sayyidina Abdullah bin Amir berkata, Rasulullah SAW sabda, berapa ramai orang yang berilmu tapi tidak mempunyai kefahaman agama. Kefahaman yang sepatutnya ada bersama ilmu tapi tidak dimilikinya. Siapa yang tidak mendapat manfaat daripada ilmunya, maka kejahilannya akan memudaratkannya. Sebenarnya kamu akan sentiasa dianggap sebagai pembaca Al-Quran selagi Al-Quran mencegah kamu daripada dosa dan perbuatan keji, dan apabila Al-Quran tidak lagi mencegah kamu, maka pada hakikatnya kamu tidak dianggap sebagai orang yang membacanya. Na'udzubillah. Baca Al-Quran tapi tak mengamalkan. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa pada suatu malam semasa di Mekah, Rasulullah SAW telah berdiri lalu bersabda sebanyak 3 kali, Ya Allah, adakah aku telah sampaikan? Lalu Sayyidina Umar yang merupakan seorang yang banyak mengadu kepada Allah SWT pun bangun lalu berkata, Ya, saya menjadikan Allah SWT saksi bahawa Tuhan telah menyampaikannya. Tuhan telah mendorong orang ke arah Islam. Tuhan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk itu dan telah memberi nasihat untuk umat. Kemudian Nabi SAW sesungguhnya keimanan pasti akan terus mengatasi keadaan sehingga ia akan mengembalikan kekufuran ke tempat asalnya. Kamu pasti akan meredah lautan untuk mengembangkan Islam, dan pasti akan datang kepada manusia satu zaman yang mereka akan belajar Al-Quran dan mereka akan membacanya, dan mereka akan berkata, kami telah membacanya dan telah memahaminya, maka siapakah yang lebih baik daripada kami? Lalu baginda SAW berkata kepada para sahabatnya, apakah mungkin ada apa-apa kebaikan pada mereka itu? Yakni pada mereka tidak ada sebarang kebaikan pun, sedangkan mereka berkata, siapakah yang lebih baik daripada kami? Para sahabat mereka bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda SAW sabda, mereka adalah daripada kalangan kamu sendiri, yakni mereka ialah daripada kalangan umat ini, dan mereka lah yang akan menjadi kayu api neraka. Sayyidina Anas orang berkata, kepada suatu ketika semasa kami sedang duduk berhampiran pintu rumah Nabi SAW dan kami telah sedang bermuzakarah dengan keadaan, seorang membentangkan satu ayat dan yang lain membentangkan ayat yang lain sebagai dalil untuk hujah mereka. Lalu berlakulah sedikit pertengkaran. Dalam keadaan itu Rasulullah SAW datang kepada kami dan wajah baginda SAW merah kerana marah, seolah dicurahkan perahan delima. Baginda SAW bersabda, wahai manusia, adakah untuk ini kamu diutuskan? Adakah untuk ini kamu diperintahkan? Selepas peninggalan aku, janganlah kamu jadi kafir. Sebahagian kamu memancung leher bahagian yang lain, yakni perbuatan ini boleh menyebabkan kekufuran. Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, Nabi Isa bin Maryam alaihissalam kata bahawa segala perkara hanya terbagi kepada 3 keadaan. Nombor 1, perkara yang kebenarnya sudah jelas, maka hendaklah kamu ikuti. Nombor 2, perkara yang kebetulan sudah jelas, maka hendaklah kamu jauhinya. Nombor 3, perkara yang tidak jelas kebenaran dan kebetulannya, maka hendaklah kamu bertanya kepada orang yang mengetahui tentangnya, yakni bertanyalah kepada orang alim. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, berhati-hatilah dalam menyampaikan mana-mana hadis dan mengaitkannya dengan saya. Hendaklah kamu menerangkan hanya hadis yang kamu tahu bahawa itu hadis. Sesiapa yang dengan sengaja mengaitkan hadis yang palsu kepadaku, maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Sesiapa yang berkata sesuatu
tentang Al-Quran berdasarkan pendapatnya sendiri, maka hendaklah dibenarkan satu tempat dalam neraka. Dan Jundub berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang mengatakan sesuatu dari pendapatnya sendiri dalam mentafsirkan Al-Quran, maka dia telah melakukan sesuatu kesalahan walaupun pendapatnya itu betul. Maksudnya siapa sahaja yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal dan fikirannya sendiri dan secara kebetulan pendapat itu betul, masih lagi dia dikira melakukan satu kesalahan. Kerana untuk tafsir yang dilakukan itu, dia tidak merujuk kepada mana-mana hadis atau kepada mana-mana ulama. Tak boleh bagi pendapat sendiri ya. Pendapat itu betul walaupun kesalahan juga. Allah Rabbi. Ilmu dan zikir terkesan dengan Al-Quran dan hadis, terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Allah SWT berfirman, dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa-apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka tentang kebenaran Al-Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 83. Allah SWT berfirman, dan apabila Al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia dengan sepenuh perhatian, serta diamlah supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Allah SWT berfirman, Nabi Khidir AS telah berkata kepada Nabi Musa AS, jika kamu ingin bersama aku untuk menuntut ilmu, maka janganlah kamu bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehinggalah aku sendiri yang menceritakan hanya kepadamu. Surah Al-Kahfi ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, oleh itu gembirakanlah hamba-hambaku yang mendengar perkataan-perkataan yang sampai padanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya dari segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Surah Az-Zumar ayat 17 hingga 18. Allah SWT berfirman, Allah SWT telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain tentang benar dan indahnya, yang berulang-ulang keterangannya dengan berbagai-bagai cara, yang oleh kerana mendengarnya atau membacanya, kulit badan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka menjadi seram, kemudian kulit badan mereka menjadi lembut serta tenang dan teram hati mereka menerima ajaran dan rahmat Allah SWT. Surah Az-Zumar ayat 23. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW telah berkata padaku, baca dan mendengarlah Al-Quran padaku. Lalu saya pun berkata, apakah patut saya membaca Al-Quran pada Tuhan yang akan ia diturunkan atas Tuhan? Baginda seorang sabda, saya suka untuk mendengarnya daripada orang lain. Antara itu saya mula membaca surah An-Nisa sehingga sampai ayat pakai fa'idha ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula isyahida. Atas baginda seorang sabda, sekarang berhentilah. Lalu saya memandang ke arah baginda seorang salam, dan kedua mata baginda seorang sedang bercucuran air mata. Terjemah ayat, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak apabila kami mendatangkan kepada tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka, dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi terhadap umat ini. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, apabila Allah SWT memutuskan sesuatu perintah di langit, maka para malaikat menggeletar dan mengimbangi sayap kerana takut dan gerung terhadap perintah Allah SWT. Itu para malaikat mendengar firman Allah SWT itu seumpama suara hentakan rantai ke batu yang licin. Apabila ketakutan itu dihilangkan daripada hati para malaikat, maka mereka akan bertanya antara satu sama lain, apakah perintah Tuhan kamu? Mereka menjawab, dia memerintahkan perkara yang benar dan sememangnya dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf berkata bahawa Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abdullah bin Amir bin As telah bertemu di atas Bukit Marwah. Mereka berbual-bual beberapa lama, kemudian Sayyidina Abdullah bin Amir meninggalkan tempat itu. Sayyidina Abdullah bin Umar masih berada di situ dan keadaan menangis. Seorang lelaki bertanya kepadanya, wahai Abdul Rahman, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Dia menjawab, lelaki itu, yakni Sayyidina Abdullah bin Amir,
memberitahu saya bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang ada dalam hatinya sifat takabur walaupun seberat biji ring, maka Allah Ta'ala akan menghumbannya ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup. Zikir mentaati perintah Allah SWT dengan penuh tumpuan padanya, yakni menyedari bahawa Allah SWT sentiasa bersama saya dan dia sedang melihat saya. Kelebihan Al-Quran. Allah SWT berfirman, wahai umat manusia, sungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi pengajaran daripada Tuhan kamu dan menjadi penawar bagi penyakit batin yang ada dalam dada kamu, dan menjadi hidayat untuk keselamatan dan sebagai rahmat untuk orang yang beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurniaan Allah SWT dan rahmatnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersukacita, bukan dengan yang lainnya. Kerana ini lebih baik daripada apa-apa yang mereka himpunkan daripada segala perkara yang tidak kekal. Surah Yunus ayat 57 hingga 8. Allah SWT berfirman, katakanlah Al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Kudus Jibril alaihissalam daripada Tuhanmu dengan cara yang hak untuk mengukuhkan iman orang-orang yang beriman dan menjadi hidayat serta berita yang menggembirakan bagi orang Islam. Surah An-Nahl ayat 102. Allah SWT berfirman, kami turunkan dengan beransur-ansur ayat-ayat suci daripada Al-Quran yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman kepadanya. Surah Al-Isra ayat 82. Allah SWT berfirman, bacalah apa-apa yang telah diwahyukan padamu daripada Al-Quran. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah SWT berfirman, sungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah SWT dan tetap mendirikan solat serta menafkahkan sebagai apa-apa yang kami turunkan kepada mereka serta semuanya terang-terangan. Mereka dengan amalan yang demikian, maka mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Ini mereka diberikan pahala dan ganjaran sepenuhnya tak ada amalan mereka. Surah Al-Fatir ayat 29. Allah SWT berfirman, maka aku bersumpah dengan nama tempat-tempat terbenarnya bintang-bintang, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalaulah kamu mengetahuinya. Aku bersumpah bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang disucikan. Al-Quran itu diturunkan daripada Allah Ta'ala, Tuhan sekali alam. Patutkah kamu, wahai golongan yang kafir lagi ingkar, menganggap remeh sahaja terhadap kebenaran ayat Al-Quran ini? Surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 81. Allah SWT berfirman, sebenarnya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, oleh kerana Al-Quran itu mempunyai kehebatan dan keagungan. Saya kamu dapat melihat Al-Quran itu khusyuk, tunduk serta hancur berkecai kerana takut kepada Allah. Surah Al-Hashr ayat 21. Dan Abu Sa'id Allah berkata, Rasulullah SAW memberitahu hadis kudusi ini bahawa Allah SWT berfirman, siapa yang sibukkannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka akan aku berikan pada yang lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, perkataan Allah SWT lebih afdal daripada perkataan yang lain sebab kemuliaan Allah SWT ke atas segala ciptaannya. Sayyidina Abu Zar Ghifari berkata, Rasulullah SAW sabda, sungguhnya kamu tidak akan dapat kembali kepada Allah SWT dengan sesuatu yang lebih afdal daripada apa-apa yang keluar daripadanya sendiri, iaitu Al-Quran. Sayyidina Jabir menyebutkan bahawa Nabi SAW sabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan pembela yang pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya dengan beramal dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga, sementara siapa yang meletakkannya di belakang, yakni tidak beramal dengannya, maka Al-Quran akan menolaknya ke dalam neraka. Maksud Al-Quran ialah pembela yang pembelaannya diterima, ialah Al-Quran akan berhujah memberi pembelaan untuk orang-orang yang membaca dan beramal dengannya, supaya darjat mereka ditinggikan. Sementara terhadap orang yang tidak menghiraukan hak-haknya, maka Al-Quran akan menuntut, kenapa kamu tidak menunaikan hakku? Sayyidina Abdullah bin Amir meriwayatkan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seorang hamba. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya
daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Antara itu, terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula berkata, wahai Tuhanku, aku telah menahannya bila tidur pada waktu malam. Ini dia sentiasa membaca Quran dan solat sunat pada waktu malam. Maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kurnia memberi syafaat pada orang itu. Sayyidina Umar mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, sesungguhnya dengan perantaraan kitab ini Allah SWT telah meninggikan darjat ramai orang dan dia juga telah merendahkan darjat ramai orang. Ini Allah SWT meninggikan darjat orang yang beramal dengan Al-Quran di dunia dan akhirat, dan dia menghinakan orang-orang yang tidak beramal dengannya. Sayyidina Abu Zar mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda kepadanya, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah SWT, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan nama-namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, hasad hanya dibolehkan ke atas dua jenis orang. Pertama ialah seorang yang Allah SWT kurniakan Al-Quran dan disebut baca Al-Quran siang dan malam. Dan kedua ialah seorang yang Allah SWT kurniakan harta dan dia sibuk menjalankan hartanya itu di jalan Allah SWT siang dan malam. Sayyidina Abu Musa Asy'ari berkata, Rasulullah SAW sabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran ialah seperti buah limau manis, baunya wangi dan rasanya pun sedap. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran ialah sebuah buah tamar, walaupun tidak mempunyai bau namun rasanya manis. Seorang munafik yang membaca Al-Quran ialah seumpama bunga raihan yang baunya harum tapi rasanya pahit. Sementara seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama buah hanzalah yang tidak mempunyai bau dan rasanya pun pahit. Keterangan buah hanzalah ialah sejenis buah yang mempunyai buah tembikai susu yang kelihatan cantik tapi rasanya sangat pahit. Tembikai susu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran maka dia mendapat satu hasanah sebagai balasan bagi satu huruf itu, dan ganjaran untuk satu hasanah ialah 10 hasanah seumpamanya. Saya tidak mengatakan bahawa alif lam mim adalah satu huruf, bahkan alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf dan mim adalah satu huruf, yakni kesemuanya 3 huruf yang dengan bacaan telah mendapat 30 hasanah. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, belajarlah Al-Quran kemudian bacalah ia, kerana seorang yang belajar Al-Quran dan kemudian baca dalam solat tahajud adalah seumpama satu uncang yang penuh dengan kasturi, dan mulutnya terbuka lalu baunya semua merebak ke seluruh tempat dalam rumah. Lalu seorang yang belajar Al-Quran dan dia tidur, yakni dia tidak membaca Al-Quran dan solat tahajud walaupun Al-Quran ada dalam dadanya, dan seumpama uncang yang penuh dengan kasturi tetapi mulutnya diikat. Al-Quran adalah seumpama kasturi, sementara dada si hafiz adalah seperti uncang yang penuhi kasturi. Oleh itu seorang hafiz yang selalu membaca Al-Quran ialah seumpama uncang kasturi yang terbuka, dan hafiz yang tidak membaca Al-Quran ialah seumpama uncang kasturi yang terikat. Sayyidina Imran bin Husain kata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa membaca Al-Quran maka hendaklah dia memohon daripada Allah SWT dengan perkataan Al-Quran. Akan datang golongan yang membaca Al-Quran dan mereka minta-minta kepada manusia dengan perkataan Al-Quran. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu mengatakan bahawa pada satu malam Sayyidina Usaid bin Hudayr radhiyallahu sedang membaca Al-Quran di kandang kudanya. Bila kuda betinanya berlompat-lompat, dia membaca lagi dan kudanya berlompat-lompat lagi. Bila itu dia membaca lagi dan kudanya bertambah brutal lagi. Sayyidina Usaid radhiyallahu berkata bahawa saya bimbang kuda itu akan memijak anak saya Yahya yang ada di situ. Dan saya pergi berdiri berhenti dengan kuda itu, lalu saya nampak satu seumpama awan ada di bahagian atas kepala saya. Di dalamnya terdapat benda-benda cahaya seumpama pelita. Benda seumpama awan itu menaik ke atas hingga hilang daripada pandangan saya. Pada waktu pagi saya terus pergi jumpa Nabi SAW dan memberitahu, wahai Rasulullah SAW, saya membaca Al-Quran di kandang kuda saya, tiba-tiba kuda saya berlompat. Rasulullah SAW sabda, wahai Ibnu Hudayr, teruslah membaca. Sayyidina Usaid berkata lagi, saya terus membaca lagi dan kuda itu berlompat lagi. Rasulullah SAW sabda lagi, wahai Ibnu Hudayr, bacalah lagi. Dia menjawab, saya teruskan bacaan, kuda bertambah berlompat lagi. Bagi dia
SAW sabda lagi, wahai Ibnu Umar, bacalah lagi. Saidina Usaid orang berkata, lantas saya pun bangun dan pergi dari situ kerana anak saya Yahya berhampiran kulit itu, dan saya bimbang kulit itu akan menginjaknya. Lalu saya nampak suatu seumpama awan, di dalamnya dapat benar-benar bercahaya seumpama pelita. Benda itu terus naik ke atas sehingga hilang daripada pandangan saya. Baginda SAW sabda, itu ialah para malaikat yang datang untuk mendengar bacaanmu. Jika orang baca hingga ke pagi, maka orang ramai akan dapat melihatnya. Malaikat itu tidak akan menyembunyikan diri daripada mereka. Dan Abu Sa'id Khudri menunjukkan bahawa pada suatu ketika beliau duduk bersama-sama dengan suatu kumpulan orang muhajirin yang miskin. Mereka begitu miskin sehingga tidak mempunyai cukup kayu untuk menutup badan mereka dengan sempurna. Sebagian daripada mereka berselimut sebalik bahagian yang lain. Orang sahabat sedang membaca Al-Quran. Dalam pada itu Rasulullah SAW datang lalu berdiri bersama kami. Mendengarkan baginda SAW, sahabat yang membaca Al-Quran tadi telah berhenti. Baginda SAW memberi salam kepada bertanya, apakah yang sedang kami lakukan? Kami menjawab, seorang daripada kami sedang membaca Al-Quran dan kami dengar bacaan kitab Allah Ta'ala dengan penuh tawajuh. Baginda SAW sabda, segala puji hanya untuk Allah Ta'ala yang telah menjadikan daripada kalangan umatku orang yang dia memutahkan aku duduk bersama mereka. Selepas itu baginda SAW duduk di tengah-tengah kami supaya baginda SAW berada sama jarak dengan semua kami, bila hampir dengan sebagian dan jauh dari sebagian lain. Dan baginda SAW mengarah kami dengan isyarat tangan supaya duduk dalam bentuk bulatan. Dan baginda SAW, maka semua telah duduk dalam bentuk bulatan menghadap ke arah baginda SAW. Dan Abu Sa'id berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW dan baginda SAW tidak mengenali siapa selain daripada saya. Baginda SAW sabda, wahai orang muhajirin yang miskin, beritahu untuk kamu dengan nur yang sempurna pada hari kiamat, dan kamu memasuki syurga separuh hari lebih awal daripada orang kaya. Separuh hari itu menyamai 500 tahun. Lagi awal. Keadaan Saidina Abu Sa'id pada orang berkenali dan orang lain tidak dikenali oleh baginda SAW mengenangkan ke-8 malam. Sedangkan Saidina Abu Sa'id pada orang berada dekat dengan baginda SAW, maka baginda SAW mengenali beliau. Dan Sa'ad bin Abu Waqqas pada orang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, sungguhnya Al-Quran ini turun dengan tujuan menimbulkan kesedihan dan kebimbangan. Lantaran itu, apabila kamu membacanya, maka hendaklah kamu menangis. Jika tidak boleh menangis, maka hendaklah kamu meniru kepada orang yang menangis. Dan jelaslah Al-Quran dengan suara yang merdu, kerana siapa yang tidak baca Al-Quran dengan suara yang merdu, bukanlah dia daripada kalangan kami, yakni bukanlah daripada kalangan pengikut kami yang sejati. Para ulama menulis bahawa hadis ini membawa satu maksud lain, iaitu siapa yang dengan keberkatan Al-Quran masih tidak terkaya daripada manusia, bukanlah dia daripada kami. Masih tidak terkaya. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW sabda, Allah Ta'ala tidak pernah memberi perhatian pada apa-apa lebih pada perhatian yang dia berikan kepada seorang Nabi yang membaca Al-Quran dengan suara merdu. Sayyidina Barak Allah berkata, Rasulullah SAW sabda, hiaskanlah Al-Quran kamu dengan suara yang merdu, kerana suara yang merdu menambahkan kecantikan Al-Quran. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW sabda, ganjaran untuk seorang yang membaca Al-Quran dengan kuat ialah seperti ganjaran seorang yang sedekah secara terang-terangan, dan ganjaran untuk seorang yang membaca Al-Quran dengan perlahan adalah seperti ganjaran orang yang bersedekah secara bersembunyi. Yang membaca Al-Quran dengan perlahan dapat diketahui daripada hadis ini. Ini adalah untuk keadaan kemungkinan adanya riak. Jika tidak ada kemungkinan riak dan tidak juga akan menyusahkan orang lain, maka berdasarkan satu hadis yang lain, membaca Al-Quran dengan kuat adalah lebih afdal. Ia akan menjadi punca untuk menggalakkan orang lain juga membaca Al-Quran. Sayyidina Abu Musa Allah kata, Rasulullah SAW sabda kepadanya, semalam jika kamu nampak aku semasa aku mendengar bacaanmu dengan penuh perhatian, pasti kamu akan bergembira. Kamu telah mendapat sebahagian daripada kemerduan suara Nabi Daud AS. Sayyidina Abdullah bin Amir meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, pada hari kiamat akan diseru kepada ahli Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah tingkat-tingkat syurga. Bacalah dengan tartil sebagaimana dunia kamu telah membaca dengan tartil. Maqam
kamu ialah pada ketinggian yang kamu sampai semasa membaca ayat terakhir. Maksud ahli Al-Quran ialah sama ada hafiz Al-Quran atau seseorang yang banyak membaca Al-Quran, ataupun seorang yang beramal dengan Al-Quran di samping dia merenung makna Al-Quran. Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah SAW sabda pada hari kiamat, orang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan bacaannya pun bagus akan berada bersama para malaikat yang mulia lagi taat yang memindahkan Al-Quran dari lauh mahfuz. Sementara seorang yang tersekat-sekat dalam baca Al-Quran dia bersusah payah membaca, maka dia mendapat 2 ganjaran. Yang dimaksudkan dengan orang tersekat-sekat ialah seorang yang hafiz tapi tidak lancar, namun dia terus berusaha untuk melancarkan hafalannya. Selain daripada itu, ia juga boleh dimaksudkan dengan seorang yang tidak hafiz dan tersekat-sekat dalam baca Al-Quran tapi masih berusaha untuk membaca dengan betul. Maksudnya sedemikian mendapat 2 ganjaran, satu ganjaran untuk bacanya dan satu lagi ganjaran untuk susah payahnya tersekat-sekat membaca. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, ahli Al-Quran akan datang pada hari kiamat ke hadapan Allah SWT. Ahli Al-Quran akan berkata kepada Allah SWT, kurniakan kepadanya sepasang kain, maka dia akan dapatkan mahkota kemuliaan dari sisi Allah SWT. Al-Quran akan memohon lagi, ya Tuhanku, berilah lagi kepadanya pakaian. Maka itu akan mendapatkan pakaian kemuliaan dengan sempurna. Kemudian Al-Quran memohon lagi, wahai Tuhanku, redokanlah dia. Maka Allah Ta'ala akan reda terhadapnya. Kemudian akan dikatakan kepadanya, teruslah membaca Al-Quran dan naiklah ke tingkat-tingkat syurga. Ganjaran bagi setiap satu ayat pahala, setiap ayat satu pahala akan ditambahkan untuknya. Sayyidina Buraidah orang berkata bahawa saya berada di sisi Nabi SAW dan saya mendengar baginda SAW sabda, pada hari kiamat ketika ahli Al-Quran keluar dari kubur, maka Al-Quran datang dalam keadaan yang pucat lalu bertanya, apakah kamu mengenaliku? Dia tak berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan mengenali soalnya, apakah engkau mengenaliku? Orang itu akan berkata, aku tidak mengenalimu. Al-Quran akan berkata, akulah Al-Quran temamu yang telah menyebabkan kamu dahaga pada waktu tengah hari yang panas dan yang menyebabkan kamu jaga malam, yakni kerana beramal dengan hukum Al-Quran. Kamu puasa pada waktu siang dan membaca Al-Quran pada waktu malam. Setiap peniaga ingin keuntungan daripada perniagaannya, dan hari ini kamu ialah orang yang paling banyak mendapat keuntungan daripada perniagaan. Sebab itu ahli Al-Quran itu akan diberikan kerajaan di tangan kanannya, dan jaminan kekal dalam syurga diberi di tangan kirinya. Di atas kemudian akan dipakaikan mahkota kemuliaan. 2 ibu bapanya akan dipakaikan 2 pasang pakaian yang berharganya tidak mampu dinilai kalau duduk dunia seluruhnya. Mereka berdua akan berkata, apakah sebabnya kami dapatkan pakaian ini? Akan dijawab, kerana anak kamu menghafal Al-Quran. Kemudian akan dikata kepada ahli Al-Quran itu teruslah membaca Al-Quran, ini adalah tingkat-tingkat serta kamar-kamar syurga. Jadi dia akan terus naik tingkat-tingkat syurga selagi dia membaca Al-Quran, sama ada secara tartil atau cepat. Keadaan Al-Quran yang datang dalam rupa seorang lelaki yang lemah dan pucat menzahirkan salah satu keadaan ahli Al-Quran itu sendiri. Itu kerana pada waktu malam dia jaga untuk membaca Al-Quran, dan pada waktu siang dia menunaikan perintah Al-Quran, menyebabkan dia menjadi lemah dan pucat. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW sabda, sungguhnya bagi Allah SWT ada hamba-hambanya yang istimewa sebagaimana sebuah rumah ada ahlinya istimewa. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Baginda SAW menjawab, mereka ialah ahli Al-Quran, mereka ialah orang istimewa Allah SWT. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, sungguhnya hati seorang yang tidak menghafal bahagian pun daripada Al-Quran adalah seumpama rumah yang terbiayat ni, sebagaimana kemakmuran dan keceriaan rumah adalah kerana penghuninya, demikian juga kemakmuran dan keceriaan hati adalah kerana menghafal Al-Quran. Sayyidina Sa'ad bin Ubadah berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang telah menjadi Al-Quran kemudian melupakannya akan muncul pada hari kiamat dan keadaan Al-Quran bergurau kerana penyakit kusta. Dia bermaksud daripada melupakan Al-Quran. Nombor 1, tidak boleh lagi membaca Al-Quran walaupun ada dengan cara melihat. Nombor 2, tidak boleh membacanya daripada hafalan. Nombor 3, lalai membaca Al-Quran. Nombor 4, tidak beramal dengan hukum hakam Al-Quran setelah mengetahuinya. Sayyidina Abdullah bin Amir berkata, Rasulullah SAW sabda, seorang yang menghatam Al-Quran dalam masa kurang daripada 3 hari tidak akan dapat memahami dengan baik. Kerana baginda SAW ini adalah untuk orang awam, ada daripada kalangan para sahabat yang menghatam Al-Quran dalam masa kurang daripada 3 hari. Sayyidina Abu Darda mengatakan bahawa Nabi SAW sabda,
Dan siapa yang baca 3 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan berpelihara dari fitnah Dajjal. Dan Abu Darda Allah mengatakan bahawa sungguhnya Nabi SAW sabda, siapa yang menghafal 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Sayyidina Sauban mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, maka bacaannya itu akan menjadi penyelamat daripada fitnah Dajjal. Dan Ali mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, siapa yang baca Al-Kahfi pada hari Jumaat akan terpelihara daripada segala fitnah selama 8 hari, yakni sehingga hari Jumaat yang akan datang. Sekiranya dalam tempoh itu Dajjal keluar, maka dia akan terselamat daripada juga. Sebanyak tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah.